Okay guys, hari ni video pendek sajalah bagi korang. So basically beberapa hari lepas aku dah pergi buat Hondata dengan laptop aku sendiri. Lepas tu dyno, Hondata tune lah. So Adrian akan buat satu video lagi actually bagi korang untuk tutorial sesiapa yang nak pakai Hondata ataupun korang nak remap, sesiapa yang masih belum buat lah. So Adrian boleh suggest bagi korang, ikut suka hati korang sendiri. Sekarang ni Adrian dah pakai Hondata. Adrian akan bagi korang dengar dia punya pop and bang. Lepas tu upcoming video korang kena tunggu, kena stay tune. Adrian balik daripada Dubai sebab Adrian esok nak fly ke Dubai untuk buat konten, nak ambil F1, F2 punya license dekat Autodrome, okay, Dubai. Lepas tu nak pergi 4x4, nak pergi shoot kereta supercar bagi korang, buat lebih konten bagi korang. Satu lagi Adrian nak cakap sebelum nak bagi korang tengok sedikit-sedikit pop and bang punya rasa macam mana. Adrian nak bagi tahu, Adrian nak keluarkan t-shirt yang baru ataupun korang nak topi, t-shirt warna apa, design yang lebih kurang macam mana ke, korang suka socks ke, cap ke, tote bag ke, ayat liok pun terkeluar, spenda ke, actually ada kalau korang nak. Tapi korang kena serius lah, korang berani support, Adrian berani keluar. So satu lagi, korang kalau nak letak nama Tataki Pukiaram, kalau korang suka, korang komen dekat bawah. Adrian kalau betul-betul korang nak support Adrian, Adrian keluar. Adrian sudi buat t-shirt Tataki Pukiaram dengan Kanina Gucci Kanasai bagi korang. Okay, so tanpa merepek banyak sangat, kita start tengok pop and bang. Satu lagi, sebelum Adrian start, Adrian nak bagi tahu, untuk pop and bang untuk FK8, actually FL5 pun ada. Kita boleh set 5 mapping, iaitu dia punya top kita boleh set daripada Sport, Comfort ataupun Plus R. Kita boleh main dia punya gear dari first gear hingga gear 6. Lagi satu adalah dia punya itu boost. Kita boleh main boost gear by gear, boost by gear. Boost by gear bermaksudnya dia sini korang tekan itu button, lama-lama dia boleh bagi korang pilih RPM yang mana satu. Tapi itu semua Adrian akan tunjukkan lebih lanjut lah. Janji dia boleh set macam FK8. Dia boleh set korang nak pakai map yang satu, map yang dua, ataupun map yang tiga, ataupun empat, ataupun yang kelima dengan different boosting lah. Macam example, first map korang nak pakai 1.6 bar, lepas tu map yang kedua korang nak pakai 1.8 bar. Dia punya example macam tu. Okay, so Adrian akan ajak korang nanti dalam next video after Adrian balik daripada Dubai. Sekarang ni kita tengok dia punya pop and bang punya rasa macam mana. Jom.
example macam ni lah. Tengok. Korang boleh pilih dia punya mode tau. Macam Adrian pakai ni, cuma plus R mode saja ada port and bank. Itu adalah kebaikannya. Untuk FK8, sesiapa yang pakai FK8, FL5 dia memang akan tahulah. So kalau port and bank tu korang nak set untuk comfort mode, sport mode, dengan R mode jalan sekali pun boleh. Tetapi dia punya bunyi tu bising bapak sial lah. Kita cakap bising bapak sial. Okay, memang very noisy lah guys. So I don't recommend you all to put the port and bank on a comfort mode and also sport mode. So one thing good, kita punya FL5 dia ada individual mode. So in case korang nak meter yang macam ni, plus R mode, tetapi korang boleh set dia tengah pakai sport punya engine mode. So korang masih boleh pakai dia punya meter yang macam ni, instead of korang pakai macam Adrian punya steering, Adrian boleh tekan sini. Okay, dia ini individual. So kalau korang tekan macam ni, dia adalah sport mode. Lepas tu biru, dia adalah comfort mode. So tekan sini, plus R mode, dia baru ada port and bank. Okay, so korang tengok jalan sikit je, lepas gear nanti dia pun ada port. So aku tak tahu korang dengar ke tak dengar lah. Sebab sekarang ni, hari ni Adrian malas nak pakai Osmo. Adrian pakai Insta360 S Pro tu. Sebab tadi Adrian hang dekat sini untuk record video bagi korang kan. Buat sekali kerja je lah. Harap korang suka video ni. Lepas tu korang stay tune untuk video Dubai. Kereta kawan Adrian tu gila dia. Hush. Fuh lama kereta ni. Ni turbo tau. Ni turbo. Dia lowered gila-gila guys. So Adrian datang dekat sini, Land Pro AWS Auto Rap Studio. Kita tekan jap, kita tekan. Testing jap. Ada port and bank ke tak? Testing tekan lama. Gila, bapak bising sial. Malu. So guys, ini adalah port and bank . In case korang betul-betul suka port and bank, actually Adrian dulu dah bagi tahu, Adrian bukan suka port and bank, tapi kadang-kadang kita perlukan port and bank. Sebab kita pergi event, orang gelakkan kita, cakap exhaust kita macam pondan. So kita usually tutup saja, tak payah port and bank pun tak apa. Cuma masa kita nak pergi drag, dia ada launch control juga. Nak pergi Thailand, satu barang kebaikan adalah korang boleh tukar korang punya boost. Jangan pump sampai habis, korang set saja, bagi dia low boost. Hondata semua boleh buat. Tapi yang remap yang lain, Adrian tak tahu boleh buat ke tak lah. Rasanya boleh, tapi Hondata senang. Semua orang pun macam Adrian bodoh-bodoh macam ni pun, Adrian buka laptop sendiri, Adrian boleh pump in Adrian punya map. Sekali pump in, korang semua pakai steering untuk tekan saja. So korang stay tune video yang next. Jalan-jalan je. Go. Okay guys, so by the way, anyhow, anyway, by the how, by the anyhow, anything. Okay, aku nak end video ni. I want to end these videos. Tomorrow I'll start, because I need to faster edit these videos before tomorrow. I need to upload because tomorrow I will be going to Dubai. Aku nak pergi Dubai, nak berhijrah ke sana. Buat konten bagi korang. Okay, so korang stay tune. Okay, after aku upload video ni, korang stay tune. Banyak lagi after Dubai punya video, kita buat vlog. Lepas tu kita tengok Dubai macam mana lah dia punya Khalifa Tower. What is cauliflower? And then the racing, everything. Kita naik unta lah, mimpi lah. Okay, so all the activity, korang stay tune. After that, when I come back, I will teach you all another video tutorial about how to something basic Hondata lah, how to set up basic Hondata lah. Aku bukan seorang yang tuner. I'm not a very good tuner. I'm not a tuner at all. Okay, but what I know, I teach you all, so we can learn together. Okay, last things before I end this videos, please comment below if you want to see new t-shirt, what type of t-shirt, or you want pants, or you want cap, you want me to do anything. Confirm, kalau korang support, aku mesti buat. Cuma jangan nanti aku dah buat, korang tak nak support. Korang sengaja nak main-main dengan aku. Okay, so sekarang aku nak end video ini dulu. Jangan lupa untuk support Wishlist Project. Arigatou, kamsahamnida.